Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini saya nak kongsi satu kisah. Jujur saya sendiri tak sangka akan jadi kenyataan. Belajar menunggang motosikal pada usia 50-an. Ya, 50-an, bukan belas tahun. Orang lain umur 50-an mungkin sibuk cari kerusi urut. Saya pula sibuk cari clutch. Entah dari mana datang keberanian tu. Tiba-tiba rasa, kenapa tak cuba? Dalam hidup ni kena cuba sesuatu yang baru. Yang paling sporting sekali, yang jadi cikgu tak bergaji. Suami saya sendiri, dia yang tenang, saya yang panik. Mula-mula naik motor tu, rasa macam naik kuda liar. Clutch tekan, lepas, tekan, lepas. Otak kata boleh, tangan kata sakit lah. Serius cakap, tangan kiri saya masa tu rasa macam dah kerja shift malam. Baru 10 minit belajar, dah rasa nak sapu minyak panas. Suami cakap, slow, jangan gelabah. Masalahnya, motor slow, jantung saya laju, gear masuk tak masuk, enjin mati hidup. Dan setiap kali enjin mati, saya senyum je, padahal dalam hati, aku buat apa ni? Tapi suami sabar, dia ulang ajar, saya ulang salah. Itulah prosesnya. Sampailah satu masa, motor bergerak elok, tak mati, tak tersentak, walaupun sikit, tapi saya bergerak sendiri. Masa tu, rasa bangga yang susah nak cerita. Rupanya umur bukan penghalang. Yang penting berani mula. Jadi untuk sesiapa yang rasa, dah tua, tak sesuai, tak boleh, percayalah, kalau saya boleh belajar naik motor umur 50-an, awak pun boleh belajar apa saja, selagi boleh menikmati hidup. Asalkan ada usaha, sabar, dan kalau boleh, ada suami yang sanggup jadi cikgu. Terima kasih kerana tengok video ni. Jumpa lagi. Masuk gear 3. Masuk gear 3. Gear 3 masuk, lepas tu jalan je. Kau pakai gear 2 je tadi. Saya nak